Okey, ada viewer DM saya, dia tanya kenapa dia dah isi penuh tapi range dia rendah 284 km saja. Ini Produk Azia Azia Advance. Sedangkan kita saya kalau full tank biasa 300, 400, kadang sampai 500 juga. Sebenarnya ini bergantung kepada fuel consumption. Kalau kita tengok average kilometer per liter saya tadi tu 18.1. Kalau kereta dia tadi tu range dia rendah, maknanya kilometer per liter dia, fuel consumption dia rendah, mungkin 10 ke bawah 11. So bergantung pada cara pemanduan lah sebenarnya. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan cara pemanduan juga, tapi mungkin keadaan jalan raya ataupun kesibukan lalu lintas, dia mungkin dia drive banyak dekat bandar kan. Jadi menyebabkan dia banyak berhenti ataupun gear rendah, traffic jam, idling, banyak-banyak faktor lah. Ataupun dia drive terlalu laju. Itu pun semua mempengaruhi average fuel consumption. Dan average fuel consumption dia akan mempengaruhi juga range. So apa yang dia boleh buat, dia reset lah, tekan enter tu lama-lama. So dia akan reset semula. So dia cuba perbaiki cara pemanduan lah, cuba kurangkan pemanduan laju, cuba drive long distance, jangan tekan minyak terlalu banyak sangat, kurangkan tekan power button. Jadi benda ni akan meningkatkan average fuel consumption tadi, mungkin sampai ke 18%. Setahu saya Azia dia boleh sampai 20 lebih tau, 22 km per liter. So maknanya lebih tinggi kilometer tu untuk 1 liter. So maknanya kita dah makin jimat lah. Jadi range tu akan secara automatik akan naik. Ataupun masa dekat view range tu, tekan enter lama-lama, dia akan refresh balik untuk range, bacaan range yang terbaru lah. Saya rasa saya pernah buat video tentang ni di YT lah channel. Nanti saya cuba download dan letak di TikTok. Okay, selamat cuba.